memanfaatkan pagi anda bersama saya Nur Farahina Wamusli dari Bilik Berita Semasa JKR Sabah. Superheroes naik JKR Sabah. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang JKR Sabah bagi tahun 2025. Taklimat projek Jalan Luar Bandar JALB Negeri Sabah. Majlis cabutan undi tawaran kerja penyelenggaraan jalan persekutuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelab Sukan dan Rekreasi JKR Sabah telah menganjurkan majlis makan malam bertemakan superheroes yang berlangsung di Putra Theatre Ballroom, Taman Tun Fuad, Bukit Padang 12 Februari lepas. Majlis tersebut menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada warga JKR Sabah dengan penyertaan merangkumi kumpulan pengurusan tertinggi sehingga kumpulan sokongan yang tampil mengenakan kostum karakter adiwira pilihan masing-masing. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian serta acara cabutan tiket bertuah sebagai acara kemuncak. Hadiah utama berupa sebuah motosikal Aveta telah dimenangi oleh Nerna Nersitikam. Bagi kategori pakaian terbaik, Juliana Binti Binting telah dinobatkan sebagai pemenang kategori perempuan, manakala kategori lelaki dimenangi oleh Muhammad Azri bin Muhammad Kahali alias Samin. Pada 12 Februari lepas, Jabatan Kejaraya Sabah telah melaksanakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis yang bertemakan membudayakan integriti melalui inovasi perkhidmatan itu telah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Kejaraya dan Utiliti Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Dalam majlis tersebut, seramai 82 penerima Anugerah Employee of the Year telah menerima penghargaan yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Sektor Jeraya, Bahar Hong KK Sogon, mewakili Pengarah Kejaraya Sabah. Majlis kemudiannya diteruskan dengan tayangan video dan berita JKR yang memaparkan pelbagai majlis rasmi serta aktiviti jabatan sebelum kemuncaknya menyaksikan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada 162 penerima daripada pelbagai grade di setiap cawangan dan daerah. Taklimat dan lawatan projek Jalan Luar Bandar JALB Negeri Sabah bagi Zon Pantai Barat Selatan telah diadakan dengan penglibatan pegawai teknikal daripada cawangan projek Jalan Luar Bandar serta JKR Kuala Penyu, Beaufort dan Sipitang. Lawatan ini diketuai oleh Insinyur Aisyah Turisda binti Ashkul, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Projek Jalan Luar Bandar bersama jurutera bahagian dan jurutera daerah terlibat. Lawatan bertujuan meninjau kemajuan projek Jalan Kemang Sian Menumpang, Jalan Sangkabuk Fasa 2 dan Jalan Menumpang Tinambak diikuti sesi taklimat di Bilik Mesyuarat JKR Kuala Penyu yang merangkumi penyediaan projek write-up, laporan bulanan isu utiliti dan provisional sum serta perkara berkaitan pengurusan projek di bawah cawangan projek Jalan Luar Bandar. Bertempat di Sheraton Hotel yang berbahagia Datuk Seri Azman bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kejaraya Malaysia telah merasmikan Majlis Cabutan Undi Tawaran Kerja Penyelenggaraan Jalan Persekutuan yang turut disaksikan oleh Bahar Hong KK Sogon, Timbalan Pengarah Sektor Jeraya JKR Sabah, pihak Kementerian Kejaraya, JKR Sabah, CIDB dan para kontraktor G1 hingga G4 di negeri Sabah. Seramai 331 kontraktor yang memenuhi kriteria pendaftaran CIDB, rekod prestasi dan pemilikan sijil taraf Bumi Putra STB layak menyertai proses telus ini. Skop kerja melibatkan penyelenggaraan pavement seperti mill and pave, localized heavy patching, overlay dan pembinaan semula jalan serta kerja bukan pavement yang merangkumi keselamatan dan estetika jalan termasuk garisan jalan, papan tanda, road curb dan sistem perparitan dengan pemantauan rapi oleh JKR Sabah. Sekian, selamat Tahun Baru Cina dan selamat menyambut bulan Ramadan daripada saya, Nur Farahina Wamusli. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.